Why is this not done? Is because we have got a series of federal court cases. Bukan satu, bukan dua, but I think at least 7. But if I'm not mistaken, they are altogether 9. With the latest being the decision pertaining to Datuk Seri Anwar Ibrahim punya decision. Where the court said, keputusan yang di-Pertuan Agong dalam lembaga pengampunan ataupun keputusan yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan pengampunan tidak boleh disangkal, tidak boleh di-challenge. Ya, that means it is a power of mercy that is non-challengeable. Daripada dulu, tak boleh. Tetapi hari ini, keputusan mahkamah mengatakan keputusan yang di-Pertuan Agong yang memberikan perintah addendum boleh diketepikan sebab dia kata mengikut prosedur-prosedur dalam lembaga pengampunan, keputusan addendum itu adalah tidak dibuat semasa majlis pengampunan bermesyuarat. Alright? Jadi ini adalah satu ruang yang agak ditendang buka dengan begitu luas yang akan menjejas kuasa-kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dan saya dengan ini meminta dan memohon kepada Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong juga termasuk dan juga governor-governor yang terbabit supaya mereka halusi keputusan hari ini because keputusan ini ada impak yang begitu besar terhadap kuasa Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong dan governor-governor yang terbabit.